Kesemua 53 jeti haram di Pasir Mas termasuk sekitar Rantau Panjang telah selesai dirobohkan pihak berkuasa. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata pihaknya kini menyasarkan 43 pangkalan sepanjang Sungai Golok dari Jeli, Tanah Merah ke Tumpat dimusnahkan secara berperingkat Februari ini. 16 jeti haram sepanjang Sungai Golok dirobohkan pihak Majlis Daerah Pasir Mas dengan dipantau Majlis Keselamatan Negara dan Polis sejak Ahad lalu. Operasi berkenaan lancar dan tiada kejadian tidak diingini berlaku. 53 pangkalan yang dimusnahkan termasuk jeti Pangkalan Jambu di Rantau Panjang. Lokasi itu dipercayai digunakan sindiket dadah didalangi oleh seorang wanita Thailand yang dikenali sebagai Luna untuk menyelundup bunga ganja bernilai 1.8 juta ringgit yang dirampas sebelum ini. Keseluruhannya terdapat 223 jeti haram di sepanjang Sungai Golok dengan hampir kesemuanya di atas tanah kerajaan. Daripada jumlah itu, 96 jeti berstruktur, manakala selebihnya tidak memiliki struktur.